Sebelum kita startkan bab ayam ni, kita betulkan dulu reban yang telah rosak. Ini reban kiri dan kanan ni dah lama tak digunakan. Tengoklah, banyak lubang-lubang tikus yang ada di dalam reban ni. Tapi tak apa, kita tutupkan lubang-lubang ni supaya binatang lain tak boleh masuk ke dalam reban. Bila kita nak tutup lubang ni, kita perlukan pasir dan simen. Inilah dia cara-cara membancurkan simen ni. Kita bancurkan secukup rasa, kemudian kita gaulkan dia. Bila dah gaul tu, kita masukkan air. Kita masukkan air secukupnya. Kemudian kita boleh bancurkan simen tu dengan air. Bila dah siap bancur tu, kita masukkan terus ke dalam bekas. Bila dah siap masukkan dalam bekas ni, kita terus masukkan ke dalam reban. Semangat tengah ada nak buat video ni kan? Kita buatlah perlahan-lahan. Kita terus pergi ke reban yang pertama. Kita masukkan simen ni ke dalam lubang supaya tikus tak boleh masuk lagi ke dalam reban. Biasalah kalau dah bela ayam ni, tikus memang banyak kat dalam kawasan reban ni. Bila dah siap lubang yang pertama tu, kita bergalih ke lubang yang seterusnya. Kita tutupkan ke semua lubang yang ada di dalam reban yang pertama ni. Bila dah settle ke semua tutup lubang di dalam reban pertama ni, kita boleh pergi terus ke reban yang nombor 2. Reban yang nombor 2 ni boleh tahan juga banyak lubang yang ada ni. Tapi tak apa, kita tutupkan ke semua yang ada. Kita tutupkan yang belah tepi ni terlebih dahulu. Bila dah siap belah tepi ni, kita terus pergi ke sebelah yang lain. Tengah syok-syok melayan simen ni, tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu. Rupa-rupanya ada orang yang datang melawat. Inilah dia orang yang tersebut. Ada percubaan. Wah. Selesailah kerja-kerja kita nak betulkan reban yang telah rosak ni. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Agak-agak korang yang mana satu kita akan beri dulu. Assalamualaikum dan bye.